amat terima kasih dan saya melihatkan ini sebagai satu amanah dan tanggungjawab yang besar dan saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan berkhidmat untuk negara sebelah sini. Harapan saya apabila menerima beasiswa ini adalah yang pertama untuk menyumbang semula dapatan kajian saya kepada pembangunan negara khususnya dalam bidang urban forestry, menyumbang kepada satu framework di mana pihak berkuasa tempatan dapat mengaplikasikannya dalam pembangunan hutan bandar yang lestari. So di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam kerana memilih saya untuk menjadi salah seorang penerima beasiswa yang di-Pertuan Agong, dorongan dan semangat daripada ketua pengarah. So insya-Allah saya akan berusaha seraya upaya saya menggalas amanah ini dan saya akan buat terbaik untuk Malaysia insya-Allah.